Kalau kita ada sedikit ruang di rumah, tanaman kunyit boleh jadi lebih daripada sekadar bahan masakan. Dalam video ini, kita lihat bagaimana penanaman kunyit boleh dimulakan secara sederhana dan berpotensi menjadi satu peluang pendapatan tambahan dari rumah. Kunyit merupakan antara tanaman herba yang mudah ditanam di rumah dan sangat sesuai dengan iklim tropika Malaysia. Ia boleh ditanam terus di tanah atau menggunakan pasu tanpa memerlukan ruang yang terlalu besar. Selain kegunaannya dalam masakan, kunyit juga mempunyai nilai yang tinggi kerana rizomnya boleh dimanfaatkan untuk pelbagai produk. Jadi, bagi yang mahu bermula dengan tanaman yang mudah dan kos permulaan yang rendah, kunyit boleh menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dicuba dari rumah. Untuk menanam kunyit, kita mulakan dengan memilih rizom yang sihat dan berkualiti. Sebaiknya yang mempunyai warna kuning cerah, tidak berpenyakit dan mempunyai mata tunas yang jelas. Gunakan tanah yang subur dan mempunyai saliran yang baik dengan pH sekitar 5.5 hingga 6.5. Kunyit juga memerlukan cahaya matahari separa terik, kira-kira 4 hingga 6 jam sehari. Jika ditanam di tanah, sediakan lubang sekitar 30 cm kali 30 cm dengan jarak yang sesuai antara tanaman. Kemudian letakkan rizom secara mendatar dengan mata tunas menghadap ke atas, tutup dengan tanah dan pastikan kelembapan tanah sentiasa terkawal. Dari sinilah perjalanan kunyit kita bermula satu rizom kecil yang berpotensi menghasilkan tuaian dan mungkin menjadi sumber rezeki tambahan. Selepas kunyit ditanam, penjagaan yang konsisten sangat penting untuk memastikan tanaman terus sihat dan menghasilkan rizom yang baik. Perkara pertama ialah penyiraman. Kunyit memerlukan tanah yang lembap, tetapi elakkan air bertakung kerana keadaan terlalu basah boleh menyebabkan rizom mudah rosak atau membusuk. Dalam cuaca normal, penyiraman boleh dilakukan sekitar 2 hingga 3 kali seminggu dan disesuaikan mengikut keadaan cuaca serta kelembapan tanah. Selain air, pembajaan juga penting. Gunakan kompos atau baja organik secara berkala, contohnya setiap 2 hingga 3 bulan untuk membekalkan nutrien kepada tanaman. Jika perlu, nutrien seperti fosforus dan kalium boleh membantu menyokong perkembangan rizom. Jangan lupa periksa tanaman dari semasa ke semasa. Bersihkan rumpai, perhatikan keadaan daun dan pastikan tiada tanda serangan penyakit atau perosak. Dengan penjagaan yang teratur, kunyit bukan sahaja tumbuh lebih subur, malah berpotensi memberikan hasil yang lebih baik apabila tiba masa untuk dituai. Selepas mengetahui cara menanam dan menjaga kunyit, kita boleh melihat pula bagaimana hasil tanaman ini boleh ditambah nilainya melalui produk olahan. Antara pilihan yang paling mudah untuk dimulakan ialah serbuk kunyit dan produk berasaskan kunyit. Kunyit yang telah dituai boleh dibersihkan, diiris dan dikeringkan sebelum dikisar menjadi serbuk. Serbuk kunyit ini boleh digunakan dalam masakan dan mempunyai pasaran tersendiri, terutama dalam kalangan pengguna yang mencari bahan dapur semula jadi. Selain itu, kunyit juga sering dikaitkan dengan jamu dan amalan tradisional. Namun, jika menghasilkan atau menjual produk untuk dimakan atau diminum, pastikan proses penyediaan, pelabelan dan keperluan keselamatan makanan dipatuhi. Jangan membuat tuntutan perubatan yang tidak disokong bukti. Pilihan seterusnya ialah produk kecantikan. Kunyit boleh dijadikan bahan dalam produk seperti sabun, lotion, skrub badan dan produk penjagaan kulit. Tetapi untuk produk kosmetik yang dijual kepada umum, pengusaha perlu mengambil kira keperluan keselamatan dan peraturan kosmetik yang berkaitan. Jadi, nilai kunyit sebenarnya bukan hanya terletak pada hasil tuaian mentah. Dengan kreativiti, pengetahuan dan pengurusan yang baik, hasil daripada kebun kecil boleh dikembangkan menjadi pelbagai produk bernilai tambah. Daripada menanam, kita menghasilkan. Daripada menghasilkan, kita mencipta peluang pendapatan. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana kunyit boleh diolah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Pertama, untuk menghasilkan serbuk kunyit, kunyit segar perlu dicuci sehingga bersih, kemudian diiris nipis dan dikeringkan sepenuhnya.
Selepas benar-benar kering, ia boleh dikisar sehingga menjadi serbuk halus. Serbuk ini kemudiannya boleh disimpan dalam bekas kedap udara untuk mengekalkan kualitinya. Kedua, kunyit juga boleh digunakan dalam penyediaan minuman atau produk berasaskan kunyit. Contohnya, kunyit boleh digabungkan dengan bahan lain seperti gula merah dan rempah untuk menghasilkan minuman tradisional. Jika ingin dijual, pastikan penyediaan, kebersihan, pelabelan dan keperluan keselamatan makanan dipatuhi. Ketiga ialah ekstrak kunyit untuk produk kosmetik. Ekstrak boleh digunakan sebagai salah satu ramuan dalam produk seperti sabun atau penjagaan kulit. Namun, dakwaan seperti mencerahkan atau anti penuaan perlu disokong dengan bukti yang sesuai dan produk kosmetik yang dijual perlu mematuhi keperluan peraturan yang ditetapkan. Jadi, satu hasil tanaman boleh membuka beberapa peluang produk asalkan diolah dengan pengetahuan, kreativiti dan cara yang betul. Seterusnya, kita lihat pula kelebihan kunyit dan mengapa tanaman ini mempunyai nilai yang menarik untuk kegunaan harian serta peluang perniagaan. Kunyit mengandungi kurkumin, iaitu sebahagian semula jadi yang banyak dikaji kerana mempunyai sifat antioksidan dan anti radang. Kunyit juga telah lama digunakan dalam masakan dan amalan tradisional di pelbagai budaya. Namun, kita perlu membezakan antara manfaat yang sedang dikaji dengan dakwaan perubatan. Jadi, elakkan membuat tuntutan bahawa kunyit boleh menyembuhkan penyakit tertentu tanpa bukti saintifik yang kukuh. Selain kegunaan dalam masakan, kunyit turut mempunyai potensi dalam pelbagai produk seperti serbuk kunyit, minuman berasaskan kunyit, produk penjagaan diri dan kosmetik. Ini menjadikan kunyit bukan sekadar tanaman untuk kegunaan dapur, tetapi juga bahan mentah yang boleh diberi nilai tambah. Dari sudut ekonomi pula, peluangnya terletak pada cara kita mengolah hasil tersebut. Daripada menjual kunyit segar sahaja, kita boleh mempertimbangkan produk yang lebih praktikal, mempunyai pembungkusan yang baik dan memenuhi keperluan pasaran. Kesimpulannya, tanamannya mungkin kecil, tetapi potensinya boleh menjadi besar apabila diurus dengan ilmu, kreativiti dan strategi yang betul. Kunyit bukan sahaja mudah ditanam, tetapi mempunyai pasaran yang luas dan berpotensi untuk dijadikan sumber pendapatan tambahan. Untuk permulaan, kita boleh menjual kunyit segar kepada pelanggan di kawasan setempat. Pasar pagi, kedai runcit, gerai makanan, restoran dan peniaga kecil merupakan antara pasaran yang boleh diterukan. Kunyit segar sentiasa diperlukan sebagai bahan masakan, terutama dalam masakan tradisional. Selain menjual dalam bentuk segar, kunyit juga boleh diproses menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti serbuk kunyit, pes kunyit, minuman kunyit atau produk penjagaan diri. Dengan pemprosesan yang baik, hasil tanaman tidak semestinya dijual pada harga bahan mentah sahaja. Kemudian, kita boleh menggunakan platform digital untuk meluaskan pasaran. Media sosial dan platform e-dagang seperti Shopee atau Lazada boleh membantu produk diperkenalkan kepada pelanggan di luar kawasan kita. Trend pengguna terhadap produk semula jadi, herba dan makanan tradisional juga membuka ruang yang lebih besar. Namun, penting untuk memastikan produk diproses secara bersih, pembungkusan menarik dan maklumat produk dinyatakan dengan jelas. Jadi, kelebihan kunyit bukan hanya pada tanaman itu sendiri, tetapi pada keupayaan kita mengubah hasil kebun menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dan pasaran yang lebih luas. Seterusnya, kita lihat pula jana pendapatan melalui tanaman kunyit. Bagi suri rumah yang ingin memulakan perniagaan kecil-kecilan, kunyit boleh menjadi pilihan yang menarik kerana ia boleh dijual dalam beberapa bentuk. Antaranya ialah kunyit hidup, kunyit kering dan serbuk kunyit. Untuk pemasaran, kita tidak semestinya memerlukan kedai fizikal. Produk boleh dipasarkan melalui platform dalam talian seperti Shopee, Lazada dan Facebook Marketplace. Kita juga boleh menggunakan WhatsApp dan media sosial untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan di kawasan sekitar. Selain jualan secara dalam talian, pasar tani dan bazar tempatan juga boleh menjadi ruang yang baik untuk menjual secara terus.
Jika pengeluaran sudah stabil, kita boleh meneroka peluang bekerjasama dengan kedai kesihatan, kedai runcit atau perniagaan berkaitan untuk membekalkan produk secara konsisten. Yang penting, mulakan secara kecil, jaga kualiti dan bina kepercayaan pelanggan. Dari kebun rumah yang sederhana, sedikit demi sedikit, ia boleh berkembang menjadi sumber pendapatan tambahan. Sebagai penutup, tanaman kunyit bukan sekadar tanaman herba untuk kegunaan dapur. Dengan ilmu, penjagaan yang konsisten dan sedikit kreativiti, kunyit boleh menjadi satu peluang untuk menjana pendapatan tambahan dari rumah. Tidak perlu bermula dengan besar. Mulakan dengan apa yang ada, belajar sedikit demi sedikit dan bina pasaran secara berperingkat. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi untuk anda melihat kebun rumah dengan perspektif yang berbeza. Tanam hari ini, tuai hasilnya kemudian. Terima kasih kerana menonton dan semoga berjaya.